Assalamualaikum geng. So sekarang ni kita berada di dekat Noda, tempat big kereta yang terbesar dekat Tokyo. Okay, so kita nak pergi tengok kereta. So nak masuk dalam ni, kita buat konten ni, nak masuk ni dia kena dengan supplier je, supplier yang besar boleh masuk dan kena register. Bukannya semua orang yang boleh masuk Okay, jom kita masuk. Okay, so dekat dalam ni kita dah ada dekat dalam apa dia panggil, orang tengah bidding ni kan. So USS Ocean. So dalam satu minggu kita dengar ni Mr. Naim. Dalam satu minggu ada berapa Naim? Lebih daripada 25,000 unit kenderaan. So dalam ni dia ada 25,000 unit lebih ke atas. 25,000 unit ke atas dia akan auction. Dan saya kira daripada sini pergi sini lebih kurang dalam kira-kira 1,000 orang yang tengah bidding. Dalam ni dia tengah bidding. Okay, so ni kita tengok ni. Ni dekat dalam ni semua orang yang sedang bid kalau kita tengok sini kan. Jadi dekat tu kalau tengok nampak tu. Tu dia. Jadi nak faham ni, orang yang player ni saja yang faham. Okay, so kita keluar balik untuk tengok. Kita tengok ni lah, kita tengok kereta. Ni nampak tu geng. Ni mantap geng. Mantap geng. Ni geng. Ni yang dia nak tu ni. Tu nombor lot dia. Contoh dia 65008. Tu dia punya nombor lot. Nampak geng. FC geng. Exhaust titanium. Ni FC exhaust titanium. Mantap geng. AD09 tayar, BBS, USS. So dia punya lot 65022. Okay, so itulah. Ni nampak ni geng. Kereta yang ada dekat sini ada ratus ribu unit yang ada dekat sini. Kalau dekat depan ni semua yang sport car. Tengok tu, Subaru ada. Mantap geng. STI. Ni Supra ada lagi ni. Ni apa, Nissan GTR 63. Ni Skyline 33. Ni Skyline 33 LC. Ni FC lah. Ni FD. FD. Bukan FD2R RX7. Ni kereta apa ni gini? Ni Skyline lama ni Skyline. Berapa harga ni? Ni Evo 5 tayar salji. Evo 5 tayar salji. Ni Feledy. Ni semua dia jadi kereta-kereta klasik ni. Ni Skyline 3 ke 32 ni 32 ni rasanya ni. Mantap geng. 32 geng. 32 GTR geng. Mantap geng. GTT GT 32 GT ni mantap geng. Nampak tu, ada banyak gila dekat sini Nampak tu, tidak terbeli dia punya ni terlalu banyak. Okay geng, so hari ni Abang Turbo berada dekat USS Ocean Tokyo yang antara yang terbesar dekat di Tokyo. So dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, the largest market
kalau tengok sini rasa lebih daripada 50,000 unit kereta. Dekat padangnya, dekat atasnya, semua ada. So kalau nak auction, kena cari member Abang Turbo ni. Nak masuk sendiri, tak boleh. Cari ni, nanti Abang Turbo share dekat link di bawah. Ni cuma kita tour je. Jadi nak cari tu, kita akan cari, kena cari member Abang Turbo. Okay? Nampak tak geng? Daripada sini sampai ke ujung sana, nampak tu. Nampak tu. Oh, memang gila. So nak collaborate ke, nak beat kereta ke, ni member Abang Turbo naik. Kai, Mr. Kai. Okay. Kalau malu segan nak contact dia, contact Abang Turbo je. Abang Turbo pun buat masuk juga kereta. Kereta apa? Kereta Tamiya. Tapi adalah mau masuk kereta. Jangan malu segan untuk AP klasik motor ke, AP klasik kereta ke, Recon ke, kita boleh kau team, kita boleh ajar. Dan member Abang Turbo ni memang yang under perkemah lah, bukannya scammer. Tu yang penting. Kalau tengok turbo.com ni, sejarah tak ada scam orang. Ni pun tak ada scam orang. Untuk nak bidding cash, nak buat loan, kita ada team. Kalau nak buat loan untuk kereta nak beli pun, kita boleh adjust. Boleh adjust Boleh, motor semua adjust. Motor Superbike semua boleh. ADV 750 boleh Okay. So ni cuaca malam ni pun rasa negatif 2 ni kalau setara ni. Sebab semalam pun dah negatif 2, hari ni negatif 2, tak kena tangan, biar je. Nampak. Jalan pun, udara pun agak nipis. Jadi jalan sekejap pun dah penat, dah letih. Macam biasa. Tadi pun kita dah tengok dekat atas cara bidding, dan ni sebelum bid kena tengoklah kereta. Sebelum bid tu kena tengok kereta. Jadi orang yang dipertanggungjawab adalah macam member Abang Turbo ni lah. Dia akan tengok. So dia ada banyak grade. Dia ada banyak grade dekat sini. Dia grade yang paling padu, grade apa? S5. 5. Okey. Contoh macam Alphard ni. Okey, ni Alphard 40. Okey, contohnya dia ada kertas ni. Ada grade tu. Ni contoh. Dia ada tulis tahun berapa. Tu mileage dia berapa? Mileage tak nampak. Mileage 342 km saja. Apa? Ni grade apa? Ya, kita tengok. Grade 6. Grade 6 baru, kereta baru. Kereta baru. Kereta baru. Kalau 5? Sikit 5 kurang sikit, tapi kereta elok lah. Kereta elok lah. 5, 6. Okey, ni kunci. Okey. Okey, so selama 1 jam lebih kita berada dekat sini, tengok memang banyaklah kereta. Pilihan dia banyak, jangan bimbang. Cuma bajet je. Bajet ada, boleh cari kami. Okey. So tu saja. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe turbo.com. Mantap, apa-apa guys.